hubungan adik-beradik makin putus. Dalam video ni saya akan share kenapa benda tu berlaku, dan dekat hujung video ni saya akan share macam mana nak selesaikan masalah tu. Yang mana belum follow saya, boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak tips berkaitan dengan hubungan dan harta pusaka. Boleh like video ni, share video ni dan save video ni sebelum dia hilang. Kalau kita tengok, kita ni ada satu masalah, iaitu yang kita bela benda ni dalam diri kita tanpa kita sedar, iaitu ego. Bila tak berhubung dengan keluarga tu jadi normal, dan tak berjumpa pun jadi normal, akhirnya nama adik-beradik tu just tinggal nama je. Dekat situlah kenapa benda tu berlaku, iaitu kita ada ego. Jadi macam mana nak selesai? Di kalangan kita ni memang kena rendah diri ataupun mengalah. Mengalah ni bukan bermaksud kalah, tetapi kita nak sayang. Kenapa kita sayangkan hubungan ni? Kerana Allah SWT. Jadi kalau kita boleh tengok dalam satu surah Al-Hujurat 49 ayat yang ke-10, Allah kata apa? Orang beriman ni adalah saudara, dan damaikanlah di kalangan mereka. Jadi dekat situ Allah bagi tahu dah, kita kena jaga hubungan. Dan kita boleh tengok pelajaran daripada kisah Nabi Yusuf sendiri. Apa yang berlaku dekat dia, apa yang adik-beradik dia buat dekat dia. Tapi akhirnya dia, bila dia jadi orang besar, orang yang berpengaruh, dia maafkan. Dan kita boleh tengok contoh Nabi kita sendiri, apa yang orang buat dekat dia, dia maafkan. Jadi mungkin ini adalah langkah pertama. Kalau kita ada masalah macam ni, ini adalah langkah pertama untuk kita mula berhubung balik. Dan video ni boleh kongsi juga supaya dia jadi titik mula untuk kita mengeratkan balik silaturahim yang dah lama rosak tu, yang lama renggang tu.